Aduh, rame-rame malam kami rumah Mancu tu. Apa mah? Muncul kok kabar buka sasaran di belakang rumah. Silek. Ya. Sejak dulu lah Pajar pandai silek. Jangan salah bujang lah. Batagak je dua langsung rabah mah. Baca boleh lu nyodo je. Adalah 5 orang guru yang tuntut mah. Sampai ke puncak Gunung Sagu ni dah menuntut mah. Anak saja jangan tak kabur je. Calik salah sik je. Bisik dan dari malam kami dan biar cicak-cicak beraja kan ni sik. Tu dan lalu dia pisau kat sekali. Tak boleh tu dah jang. Faham? Jangan sebagai. Nyo di sini tu banyak anak murid. Mereka mati bujang di tangan di sini. Tak ada, dah cuba lu nyodo. Dan pencari keong sik lu ah. Bangkak lah kalang bini dan kadang aku kah. Gaya bujang lebih pendek tapi takut bini gitu. Balai satu orang tekuk bini kini kah. Enggak lah jang. Lah awak cari keong sik lu. Ayo lah jang. Jo ke mana kah? Awak ni entar dah. Dek lah. Banyak keong ah. Sana bini dengan dendeng ah. Oh, bagai yang kita. Lepas puasa nak lah. Lawan tik kuali dia sanyu muncang nama lah tak lampai. Lampai terlapang. Dari pagi dan puasa lah. Kau nasi bibir kadang. Kita sudah menceli mukuang bata puasa dia bantu ah. Udah lambut muncang seksi yang juga kayu boleh. Sabarlah tak. Kamu asal menggutak ke? Manusia kurang tak. Orang bahaya pun. Mengapa jah boh dah? Oi. Kau mengapa boh dua bah? Awak siapa guruan? Balik 20 boleh kau bah. Hilang kepandaian anak dol lah. Alah habis sabar ni guru. Masih main saya kerajuan. Yo dia tu Ustaz. Yo guru. Yo awak le tahu salah. Yo awak mencari kue pun le tahu guru pi nak macam ni sebenarnya. Nah itu dah. Sorry selalu tak. Oh sang ulang le, sampai. Ambil boy dua lah. Anak gini bah. Yo kan diundang yo kaji bekos ketek banyak ya tu bah. Sore beko dah bah. Kau sore beko guru. Lai pasti mana. Oleh kayu sanju gua. Jadi pala penak semua guta nak merasa nak ada nak guru. Dosa dah. Sultan. Tolong peloi niat di hati lu deh. Ini guru nak katanya. Tujuan Sultan belajar silek ko sebenarnya kan. Beko guru ah. Wah yolah lambek mah. Wah ni boleh dandam ke orang sebelah rumah wak. Itulah salah niat Sultan lah jaleh lah. Nan silek ko berasal dari kata silaturahmi ko. Nan silek ko ndak untuk dipamer-pamerkan nah. Indak lah untuk mencari lawan nah. Indak untuk disombong-sombongkan nah. Silek ko semata-mata mencari dun sanak lah jaleh. Tolong ubah niat di hati Sultan tu seketek. Saya terangkan orang tu. Ini kan satu lang ni. Yang tu fikir tu kau orang buruk saya positive thinking lang seketek. Kalau nyuburuan orang begitu tanduang lebih elok dari orang tu malah terangkan tu buang cilik telinga apa. Buang kaki yang lain. Batu kecik mangkutak tu mah. Dengar kecik mangkutak. Iyo aja baru. Ini tak itu dah. Dan hari dan hari lah tinggi ya. Habis pulang lalu bis bayang dulu lalu. Ya depo sore jangan nak di kamari lah. Iyo guru. Wah iyo kadapui lah rencana lah. Takpi yang di Bimiang tu ya takpi yang di Bimiang ah. Alah. Menjapa-japa lalu nampak ada mah. Di pulang lalu. Jangan nak ditipu lah kau leleh dah. Ya guru. Lah guru, lalu guru. Ni, abang nak pulang bawa keong siap-siap bang. Ondeh, yo mantun abang mah, tambah cinta ubah ke abang. Walau bentuk abang tak keong, tapi cinta ubah ni.
Batok, pasamuan abang di keong mah. Abang baik itu pula. Sayang kadik walau adik bentik ke bau gedang. Abang mah pakai caan upah kabau. Secantikku pak. Abang malarang lupa. Abang masih akan keong kelakang deh. Iya bang, tapi beko pulang ya di jangan lo lagi ya bentok. Yuk pak, kita bang kilap. Terkantuk benar sama abang waktu itu. Guru. Sudah peng ke guru. Terima guru. Terima mengguta. Iya guru. Kita namanya mana? Tak ada nampak nama. Awak enggak lah ada nampak tu guru. Malang rajin. Aja cek dong. Guru lalu guru. Ani, udah pakai basilek lah ya. Jaga serumah elok-elok. Kapai basilek atau kapai kelapa udah pemain koa. Jangan dia lalu Johnny dah. Pakai basilek ani, suwer dah. Kau nak ambil tembak dari betul semua. Ayolah, sebelum pai sasah baju anak peninwa. Yo sayang, saya udah selesai. Maaf guru, tak terlambat pasti ah. Enggak. Baga. Tadi aku mengariai sawah lu ah. Juga lama tu bos dah. Tidak percaya dan doang mau nolong biniam ya sah. Yang nak lama ketak manusia kurang ketak. Ala-ala nah. Bosan. Jadi je loh. Nak ada lagi yang tua kan, ketek lah. Lah. Ini guru nak bertanya. Dia sebenarnya nak belajar silat seorang-seorang lah. Iya guru. Layu. Kau dia sebenarnya nak belajar silat. Nampak tamu bana dan dibiti yo hati jadi dulu. Dilurihan hati jadi dulu. Silat kau dah untuk pamer-pamer kono. Tidak lo untuk membalas dendam segala macam lah. Silat kau sama teman tu untuk mencari dosa nak kau mah. Dia orang-orang kayak dulu mah. Silat kau dah benteng terakhir untuk bela diri kau mah. Bagi cik ketua orang dulu. Lawan yang tak dicari. Kau basobok dibawa batandang dulu. Tak dibawa balago langsung dah. Tapi kalau landa ambil dibawa batandang, baru lawan yang tak dicari kok basobok pantang di indaan. Jadi jalan lah. Itu dulu. Oh, kalau sesama sepaguruan gua kalau bermusuh itu mana mau dulu. Itulah. Nak dentarang enggak ciak lah. Yang sama keguruan gua kok ada sedang bermusuh mah. Itu nanya katon orang kayak dulu. Macam do jauhi kapilo kecil orang kayak dulu. Lo jauh di kilo. Kurang cak ya tanya si Mang Kita kau mah. Dan jauhi kapilo kau mah. Kalau awak beradu di mingkunya, awaknya tanduk. Beradu awak di belakangnya, awaknya sipak. Itu nan jauhi kapilo dah. Kalau ibarat perangai orang mah, menggunciang dalam lipatan, menyipak kawan seiring. Kok basobok kawan nama dihitung, elok-elok pak kawan orang dihitung dah. Ayolah. Yo banyak orang nama itu ni guru. Yo namu sama guru, orang murid itu sama guru. Sampai nak dia nantu enggak perlu ke tembok. Bakok itu lah cari anda nak kiri. Betul lah kau yang. Alah nah. Agak lang lemong getak. Tak ada najan agak sekelapangan. Jadi guru. Ini sih jongi ah. Jo. Baiklah, Kajuk dah lah. lah. Jadi dua sampai mamunya. Saran dan jalan lah. Beko patah tangan aku. Tak kau babang beko. Yang dia pai tu pantang balik nanti si pek manika hati nah leh dah dah. Ang di kitchen ada. Yo aja banyak kecang leh sare Saya bare santer, tu ayam, pisau, kacau. tu Tu pisau aku mah balili jo kain hitam. boleh. Tu sini. Leh dia buat sudah masa semua jo sare dan maja ini beraja di ni ya.
Lah baik lah. Tapi ada yang kurang nah, ayam kurang nah. Tapi cuba tanya Okin tu. Kak tanya dah, dia dah buat ayam dah. Lah. Kalau ada guru ah. Itu mancung ah. Aku menggadis sama. Ini nak lambat aku eh. Kalik sikit lah. Mancung. Malam dua mah. Aku mancung ah. Gua nak kerja silet lang kampek. Gua sarek lah bawa. Tapi ayamnya minggu siap bawa mancung. Jangan bagai-bagai jangan. Hujan je lah pandeka. Nah, minta je kawak nak dan sabara aku lah. Ya, awak yo pandeka. Maaf. Tapi awak yo nak beraja silet nang kampek aku. Cik nak orang mancu guru silet nang kampek. Awak yo nak beraja mancu. Nah, jadi malah awak terima lah berusul lah awak kalau orang nak beraja awak tolak lah. Iya mancu. Cuba fikir-fikir nak lu guru. Tapi orang sekampung lu sadua pilah tahu bahawa perangnya kerja sirang. Fikir lah lu. Jangan tak lu setuju dah guru. Fikir mana lah lu. Ang berdua cak no le tantiko dah naga. Jadi malah bujang yang terima gini. Cuman cie banarin cie bujang, benar yang bujang. Kalau bujang nak belajar orang kampek ko, dan silet-silet bujang dan lain-lain tu tolong bujang ilan dulu. Pakai lang kampek ko. Jangan sampai beko bujang gunan silet bujang. Bahkan ayah nak beko bakal rusakan nak beko. Kau nak bujang kan naik, kau nak awak kan naik. Itu lah. Lagi hanya endang nawak ulang kat sekelabang. Nak mana kecil lang tadi guru. Nak batu ni apa jauh dah berkau nak patah kepala nya guru. Mana nak siku eh. Cing masalah siku. Pun mancu. Tekabi ambo mancu. Izin guru matah kepala apa jauh guru. Tuan dikecil jauh kapilo dia orang. Di mungko awaknya tandik di belakang awaknya sipak. Enggak. Kau nak orang tarang jak tading. Pak mancu. Dia lawa sabit tadi yang muncul. Yo kareh kepala. Lawa tagan tadi nak. Ah, kini jangan diulangnya Leron. Iya, Mak. Langkuit lah pulang lah. Beliannya apa mah? Ada tu. Abang manggil sedikit tadi deh. Itu lah.